Maknanya Allah SWT tak kenal perbuatan main-main lagu tu, buat helah lagu tu. Tu Imam Bukhari nak. Bab yang kedua ni, larangan membuat helah untuk lari daripada ta'un. Tak boleh juga buat helah. Kita buat helah lagu mana-mana kita untuk, katakanlah kita sudah duduk di suatu tempat yang telah diserang wabak, kita pun buat helah untuk lari daripada tempat tu. Tak boleh. Ataupun kita duduk luar, kita buat helah nak masuk ke dalam negeri tu, padahal orang kata tak boleh, kita kira juga nak masuk dalam tu. Tak boleh. Ini berkenaan dengan benda lain pula, berkenaan dengan penyakit. Pasal apa tak boleh? Pasalnya kalau kita duduk dalam dah, boleh jadi dengan kita keluar, kita bawa penyakit itu pergi ke lain, jangkit kepada orang lain. Tapi kalau kita duduk setempat tu, boleh dikawal penyakit tu. Boleh dikawal penyakit tu. Begitu juga orang luar, apabila dia masuk ke tempat tu, dia akan balik pula bawa penyakit. Sebab itulah Nabi SAW larang. Kalau duduk situ, duduk situ. Orang luar jangan masuk, orang situ jangan keluar. Mudah untuk nak kawal. Janganlah pula buat helah. Buat helah gitu gini. Sebenarnya kita tidak tahu helah kita tu makan diri kita sendiri, membahayakan kepada orang lain pula. Kita tak patut buat lagu tu. Ini masalah hak penyakit ke apa. Kalau kita perhati tujuan Imam Bukhari nak cerita di sini, dalam semua perkara Nabi SAW ni tutup jalan helah tu. Sebab apa? Buat helah ni bukan menguntungkan kita, tidak, tetapi merugikan kita sendiri. Walaupun sekali lalu nampak menguntungkan kita, sekali lalu sampailah hajat kita tu, tetapi dari segi jangka panjang tak molek. Dari segi jangka panjang, itu Imam Bukhari naknya dia mari hadis ni. Lepas tu masalah hak ni pun, hadis ni pun berapa kali dah kita jumpa juga. Sayyidina Umar ni mula-mula dia tak sahih, dia tak tahu lagi hadis ni. Bila Abdurrahman bin Auf cerita kepada dia hadis ni, barulah dia patah balik. Jadi hadis ini sebab itulah Imam Bukhari kata, dia mari satu riwayat tu, innaman sarafa min hadits Abdurrahman. Sayyidina Umar ni berpatah balik tidak kerana lain, tidak kerana lain, melainkan kerana dia mendengar hadis daripada Abdurrahman bin Auf tu. Kalau tidak sabit tu, dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kena, tak kena duduk situ pun. Kita pergi tempat wabak, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kena, tak kena. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang buat segala-galanya, nak beri kena tak beri kena tu. Tetapi Abdurrahman bin Auf cerita kepada dia lagu ni, tak boleh lah kena pakai lah Nabi. Makna Sayyidina Umar tidak guna helah. Nak membuktikan kita ni betul-betul yakin kepada Allah, kita gila terah. Biarlah dah Nabi kata tak boleh, tak usah masuk pun kita masuk juga. Sebabnya ma asaba min musibatin fa min Allah. Apa-apa musibah yang mengenai kita ni adalah daripada Allah. Kita nak kata lagu tu, pegang lagu tu, etikad lagu tu, nak membuktikan etikad kita, tak boleh. Walaupun kita kata kita nak buktikan, tak ada makna. Kita kena pakai hadis Nabi SAW. Itu tujuan Imam Bukhari mari di celah-celah ni, dalam bab helah ni. Tak boleh helah. Nabi SAW kata lagu tu lah. Kita jangan mana-mana. Habis itu. Babun fil hibati wasyuf'ati. Ini bab tentang hibah dan syuf'ah. Tentang hibah dan syuf'ah. Wa qala ba'dun nas, tu hak kita nak. Sebab lain-lain itu jumpa sama. Di tempat-tempat lain pun ada lagi. Tapi qala ba'dun nas ni tak ada lagi, tak lain. Ada dalam Bukhari saja. Dan ba'dun nas ini adalah di antara tempat-tempat yang susah lah dalam Bukhari, susah sikit. Kalau kita sekali baca gitu tak pandai, tak nampak. Tentang hibah dan syafa'ah, tu Imam Bukhari nak ceritanya. Maksudnya buat helah dalam hibah dan buat helah dalam syafa'ah. Itu maksud babun fil hibati wa syafa'ati, yani babun fima yukrahu
min al-ihtiyal fi ar-ruju' 'an al-hibah wal ihtiyal fi isqat asy-syuf'ah. Di dalam kitab kita ni bawah tu dia tulis halus tu. Dia tulis kecil tu. Ini bab larangan membuat hilah untuk kembali mengambil barang yang telah diberikan dan membuat hilah untuk menggugurkan hak syafa'ah. Gitu. Hibah ni pemberian. Pemberian. Kita beri apa-apa kat orang, itu orang panggil hibah. Pemberian ni banyak macam. Ada yang kita beri dalam bentuk sedekah. Orang panggil sedekah. Beri kat orang juga. Sedekah ni lagu mana? Dia lebih utama ada dalam pemberian tu dengan maksud kita nak pahala akhirat. Tak ada kepentingan dunia. Tak ada maksud dunia. Tak ada. Kerana Allah dan kita nak pahala akhirat. Itu makna sedekah. Lepas tu hadiah. Hadiah itu pun pemberian juga. Tapi hadiah ni diberikan kepada orang sebagai menghargai jasa-jasa dia ataupun sumbangan dia. Itu makna hadiah. Ataupun kejayaan yang dicapai oleh dia. Itu makna hadiah. Maksudnya lebih diutamakan maksud dia tu untuk dunia, supaya dia merasa kelebihan dia, keistimewaan dia dengan kita memberikan hadiah kepada dia. Dia merasa suka. Suka tu bila dapat? Dalam dunia. Bukan di akhirat. Hak dunia. Bukan makna kalau kita punya hadiah kat orang tu tak boleh pahala, tidak. Tetapi maksud utama dalam hadiah tu, hak paling besar sekali maksud dia kepada dia, iaitu untuk dunia. Kebaikan, kesenangan dunia dia. Kalau sedekah tidak, untuk akhirat. Untuk akhirat. Dan tentu sekali sedekah tu pun kalau dia makan pun ada juga kebaikan dunia. Bagi orang yang memberi itu maksud utama dia, iaitu untuk dapat pahala di akhirat. Tak ada kena-mengena dengan dunia ni, tak ada. Gitu. Hibah tu pemberian secara umum. Tidak dengan maksud apa-apa, bui saja, bui. Bui kerana kita kenal kepada dia. Gitu ya. Bukan kerana sesuatu yang dia buat benda besar ke apa. Kita hadiah atas kejayaan dia ke apa, tak ada apa. Kita nak bui ke dia. Itu orang panggil hibah. Boleh jadi dia kaya, dia senang dah. Dia tidak saja kita nak bui. Gitu. Syafa'ah. Syafa'ah ni apa makna? Hak. Dalam Islam dia ada satu hak, iaitu hak ahli kongsi. Ahli kongsi misalnya dia berkongsi rumah ataupun berkongsi tanah syarikat, misalnya kita kata kongsilah. Bila ahli syarikat tu nak jual kepada orang lain, kalau dia jual dia tak layak kepada ahli kongsi dia. Dia pun tahu jual dah. Tukar nama. Katakanlah walaupun mungkin di setengah-setengah tempat macam tempat kita tak boleh nak tukar, dia kena tanya orang lain dulu, orang kena tahu juga, orang lain jadi tahu juga. Tapi katakanlah di setengah-setengah tempat tu boleh jual dengan gitu. Tahu-tahu tu jual dah. Dah boleh tukar nama, katakanlah. Maka orang-orang lain ni yang berkongsi tanah tadi, dia lebih berhak daripada orang luar yang telah membeli. Dia boleh membatalkan jual beli tadi, dia beli untuk dia dengan harga yang sama. Itu orang panggil hak syafa'ah. Jadi hak syafa'ah atas dasar syarikat ataupun perkongsian itu sepakat semua ulama terima. Semua ulama terima. Mana atas dasar kalau ahli kongsi itu memang dia boleh gunakan hak syafa'ah itu. Cuma yang diperselisihkan, syafa'ah ada satu lagi orang panggil syafa'ah jiwar ataupun syafa'ah juar. Ni tanah kita ataupun rumah teres kita kata. Ni kita duduk sini dah. Ni rumah jiran kita sebelah ni. Dia jual ke orang lain. Kita tak kongsi pun rumah dia tu. Dia jual ke orang lain. Kita tahu. Kita boleh batalkan atas dasar kita ni jiran dia. Hak ni khilaf. Hak ni khilaf. Imam Abu Hanifah terima. Imam Bukhari pun terima juga syafa'ah jiwar ataupun syafa'ah juar ini. Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama-ulama lain tak terima syafa'ah jiwar. Syafa'ah ni hanya hak ahli kongsi saja. Pada benda yang dikongsinya. Kalau berjiran saja mata-mata tak boleh. Tapi mengikut Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah boleh. Seseorang tu boleh. Dia ada hak juga.
Hak apa? Orang panggil hak syafaat.